Lesen tamat tempoh tetapi masih lagi berani meneruskan operasi pusat hiburan. Tidak serit dengan kompaun yang dikenakan, GRO warga asing pula dibekalkan bagi melariskan perniagaan. Ini memaksa polis menyerbu pusat hiburan terbabit dan hasilnya 12 GRO warga asing dicekup di 2 premis serentak. Serbuan pertama pada jam 12 malam di Bayu Perdana Kelang, 8 GRO diberkas. 6 daripadanya warga Vietnam, 1 Indonesia dan seorang warga Myanmar berumur 20 hingga 34 tahun. Semakan mendapati, kesemua mereka masuk ke negara ini menggunakan pas lawatan sosial dan akan disiasat mengikut Akta Immigration. 3 jam kemudian, serbuan kedua dilakukan di sebuah pusat hiburan di Jalan Pekanbaru Kelang. Polis berjaya menahan 4 lagi wanita warga Cina yang bekerja sebagai GRO. Ketika disoal siasat, alasan yang diberikan mereka datang ke pusat hiburan ini bersama teman lelaki. Pusat hiburan tidak berlesen ini dipercayai telah diserbu beberapa kali oleh Majlis Perbandaran Kelang dan polis, namun masih beroperasi seperti biasa. Kedua-dua serbuan ini diketuai oleh DSP Rohan Shah Ahmad, pegawai terus di 7 IPK Selangor, bersama 4 pegawai dan 12 anggota dari bahagian maksiat perjudian dan kongsi gelap IPK Selangor. Kesemua mereka termasuk pengurus pusat hiburan ini kemudiannya dibawa ke IPD Kelang Selatan untuk tindakan susulan. Untuk menjimatkan masa, Emma menggunakan produk estetik Foreskin bagi penjagaan kulit wajah Emma. Ianya amat berkesan dalam masa 5 minit. Kemudian, Emma menggunakan Magic Pancake 1 minute makeup bagi menyelahkan lagi kecantikan Emma. SOL adalah produk yang sesuai untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan mengekalkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Set Total Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.